Hello guys, selamat datang di channel aku. Hari ni saya bermain game. Main game apa game. Sekejap game apa? Lupa nama game dia. Game apa game Camo or Snipe. Jadi kita kena nyorok lah dekat batu-batu supaya sniper tu kat atas tak tembak kita. Jadi kita kena nyorok lah. Jadi saya tidak keseorangan. Ada kawan-kawan membership baru saya, iaitu kita ada Harit, kita ada Fawaz dan juga Yum lah. Ada je orang lain tapi dia tak tahulah dia masuk ke tak kan. Biar je lah kot. Jadi suara saya lain sebab saya tahu saya lain sikit kot. Jadi kat sini ada siapa ni? Tak tahulah. Siapa ni? No. Oh, kita ada Fawaz je kat sini. Jadi yang baru tengok, jangan lupa tekan button like dan subscribe dulu Okay, sekarang kita nyorok supaya dia nampak kita. Kita tembak nanti. Saya dengan Yum. Dia nampak. Hampir je guys. Hampir je. Dah mati. Okay, kita dah mati. Okay, yang dah mati boleh jadi sniper. Dia kena cari hider lah. Macam tu. Mana hidernya? Hidernya tak ada guys. Jadi saya pun dah mati. Jadi saya kena carilah hider tu. Jadi agak pening lah kalau kita duduk atas ni. Macam nak zoom, nak cari mana dia kan. Dia nyorok tu jadi pening lah agaknya. Saya nampak orang tadi. Kalau ada bunyi-bunyi minta maaf ya guys. Tak tahu kenapa. Jadi hider tu dia nyorok tu, jadi saya susah lah nak cari guys. Jadi agak ramai lah juga yang main ni. Okay. Ada seorang ini OFK guys ya. Siapa nama dia tu? Fawaz tu. Jadi kita ada seorang lagi, iaitu membership baru saya juga, iaitu Akif nama dia. Dia juga main. Jadi kita kena carilah siapa yang ni. Okay, dia dah accept nama friend saya. Agak susah. Ada 3 hider yang pro berjaya menyorokkan diri dia daripada ni. Saya tak tahu siapa. Saya tengoklah. Kalau Fawaz dah mati. Ni Akif lah. Okay, ni kita tak kenal. Okay, dia AFK. Okay, derang has ended. Dah tamat. Siapa menang? Tak ada orang menang Betul ke? Tak ada orang menang. Ada 2 orang menang guys. Okay guys, inilah kawan-kawan saya. Kita ada Koyum, kita ada Fawaz, Akif dan juga siapa ni? Tak kenal lah. Ni inilah. Dan juga boleh pilih map. Okay, ni mod. Dan juga siapa lagi? Ada tadi tapi dia dah leave kot. Tu je yang ada yang dah leave. Seorang tu iaitu nama dia Harit, dia dah leave. Jadi kita main di graveyard guys. Okay, saya menjadi apa? Jadi hider guys. Hider yang best guys. Ini yang Christian tak ada. Kenapa kita pergi kat kubur guys? Kenapa main kat kubur? Dah lah Christian punya. Malas. Jadi kita main berapa round je sebenarnya. Kita tak main lama sangat.
Mungkin ini round kedua, mungkin lagi 2 round ataupun last round lah, 2 round lagi lah. Okay, kita tengok di sini lah. Di sini mungkin senang. Kita nak kat situ tak bagus guys. Dia boleh nampak kita lah. Boleh jadi ni boleh? Tak boleh. Oh, boleh duduk. Jadi yang baru tengok video ni, jangan lupa tekan button like dan subscribe. Kita menuju ke 5k subscriber ya. Oh, dia nampak. Ui, Koyum tu dah ditembak sebenarnya. Saya dijadi sasaran. Saya dijadikan sasaran oleh mereka guys. Okay, jadi ada lagi 3 orang. Saya, adakah mereka telah selamat ataupun dah mati? Oh, nampaknya Ramli iaitu Fawaz pun telah mati. Jadi ada berapa orang je lagi. Okey, Akif pun telah mati. Jadi saya seorang saja yang selamat dalam membership ni. Dalam geng saya yang selamat. Oh, dia cuba menembak saya, tapi saya berjaya mengelak. Begitu pro. Sini dah tembak. Oh, tidak kena. Wow. Nampaknya saya kena beranikan diri. Saya akan bawa skill saya. Wow. Player. Wow. Nampaknya saya berjaya. Oh, pro player. Nampaknya dia tak boleh guys. Jadi nyorok basket. Kita ada masa 2 minit saja untuk kita survive sebelum mereka tembak saya. Sana pun ada orang lah. Jadi bahaya juga lah. Dia orang mencari saya guys. Pastinya tak tahu saya kat sini. Oh, boleh jadi warna putih juga. Oh, boleh naik ke? Ui, boleh naik. Okey, saya rasa kalau kita naik macam ni, ini ada cara yang selamat. Selamat betul ke? Tingkap boleh panjat guys. Okey, nampaknya Cat Car telah menembak Amir Roza. Nampaknya lagi 3 hider, iaitu termasuk saya, lagi seorang. Jadi, apa benda ni? Tak nak cerita. Oh, saya kena nyorok cepat sebab dia nampak saya. Oh. Masa ada lagi 50 saat. Adakah saya berjaya untuk survive? Oh, ini sangat. Oh, saya mati ditembak oleh kawan saya iaitu Ramli, iaitu Fawaz ditembak. Jadi saya telah ditembak. Jadi saya pun menjadi sniper. Saya kena cari seorang hider saja. Agak pro untuk menyorok nampaknya. Kita kena carilah. Ni saya malas kalau nak cari ni. Aduh, benci tu. Okey, nampaknya ada relief kot. Okey lah, kita main last round. Okay, lepas ni kita off video ya. Last round. Masuk. Okey, kita main di concussion. Dessert tak sempat main lah. Kita main concussion lah. Dessert. Kita main di dessert guys. Concussion ni macam kecil sangat lah. Susah lah buat dessert ni lah. Okay, last video kita main. Last kita main. Iaitu kenapa Gaviat? Malas betul lah. Apalah. Saya menjadi hider guys. Saya tak ada jadi sniper. Yes. Bukan dah main kat sini tadi. Malas lah. Saya dah main guys. Apa video ni lagi? Lepas tu kita kena dessert. Biarlah mamat ni lah. Aduh. Jadi saya terpaksa lah main last kat sini. Jadi ini adalah penutup video saya. Jadi jangan lupa tekan button like dan subscribe. Jadi video ni agak kejap je. Jadi mungkin korang boleh lah tengok video ni sebab kejap kan. Saya duduk tiang lah. Sniper nampak saya. Sniper saya. Wow. Bahaya sebenarnya. Wow. Saya dalam bahaya. Saya tidak ada tulang. Saya ada banyak masa. Saya ditembak oleh mereka. Wow. Saya menjadi camo. Saya kena menyorok-nyorokkan. Nampaknya mereka cuba menembak. Kena debak berjaya. Bahaya sebenarnya daripada kau kena debak. Dia cuba melarikan diri. Kita tak boleh main ke depan. Dia skill. Itu dibahayakan. Sangat hebat. Jadi sebab cuba berlindung. Jadi kena lompat di sini. Wow. Berjaya nyorok. Auzubillah. Nampaknya saya dalam bahaya. Mereka memberasan saya kena nyorok cepat di kotak hijau. Nampaknya ada seorang di situ cuba melihat saya. Saya
Saya berjaya ke tepi. Saya cuba mengambil ruang untuk melarikan diri. Supaya dia tak tembak saya yang atas tu. Oh, agak baik sebenarnya. Nyorokkan saya. Oh, mereka cuba mencari. Hampir saja, hampir. Wow, Akbar. Sebelah. Diri selamat. Dalam peluang tidak boleh. Oh, masih selamat. Tak baik daripada kau kira bab. Wow. Sangat bagus skill. Daripada itu ada kakak rebab berjaya untuk menyelamatkan diri. Oh, sangat hebat ya. Aduh. Tak suka-suka ni. Nampaknya saya dah mati. Saya kena cari 2 orang lagi. Macam ni. Okay, saya cari 2 orang lagi. Okay, try. Wow. Macam lah tembak keluar. Jadi kita tembak macam main Free Fire guys. Yang zaman dulu kan. Wow. Ceplos sikit. Kepala orang. Boom. Jadi kat sini kita ada ni sibuk tembak orang tembak. Mati nanti. Siapa yang dah mati? Oh, ni Akif pun dah mati. Siapa yang tembak spam ni? Pro player dia ni. Tu tak kenal tapi dia hacker guys, faham tak? Jadi kita ada Scholar Girl. Lagi seorang kita ada, iaitu yang AFK. Nama dia adalah Ramli. Ramli tu bukan nama dia Ramli ni disaja je. Itu nama dia Fawaz guys. Jadi banyaklah seorang je yang pro guys. Macam mana kita nak dapat tahu dekat mana? Nampaknya mereka telah. Jadi saya sampai saja untuk video ini. Jangan lupa tekan button like dan subscribe. Kita menuju ke 5k subscriber. Bye.